Sarah dah terbaring macam ni, orang klinik duk baca Yasin. Kenapa? Kan? Mungkin malam tu dia dah start kena ganggu. Malam yang kami balik tu, dia tidur, mungkin malam tu dia dah start kena ganggu. Lepas tu dah start mengacau-acau. Saya dengan... Masa mengacau-acau tu korang tak dengar ke? Kan korang satu bilik kan? Tak, sebab saya dengan Matun je satu bilik. Sarah tu lain bilik. Dia bilik lain. Lepas tu, saya dengan Matun ni pipi tengok kami teriak lah. Kami ni menangis gila-gila. Keluar ada kedah. Kami ni menangis gila-gila. Tengok keadaan kawan baik kami jadi lagu tu. Baru je malam tadi kita pergi outing apa semua. Tiba-tiba jadi lagu ni kan. Sarah hampa siapa ni Sarah? Sarah ni kami pergi duduk kat dia kan. Sarah, ni aku dengan Matun mai ni. Hampa siapa? Kenapa kan? Lepas tu waktu tu Sarah tu dia separuh-separuh sedar lah. Dia cakap dengan Wawa. Dia kata, Wawa, aku dah tak lama aku. Tiba-tiba dia merapu gila. Dia merapu. Aku tak tahu itu dia ke tak kan. Tapi dia merapu. Dia kata, aku tak tahulah ni aku ke. Dia kata, aku tak tahulah aku ni lama lagi kedok dengan hampa. Tapi aku nak abang aku kata aku sayang hampa dah. Macam tu. Lepas tu, merapu pun, jangan nak merapu lah. Halimatun pun teriak, saya pun teriak. Janganlah kami sayang, apa semua kami sayang, Sarah apa semua. Lepas tu baca Yasin, tiba-tiba Sarah tu nak bangun. Lepas tu kami panggil lah kakak. Sarah tu ada kakak dia mai. Sarah dia bangunkan Sarah tu, daripada dia baring, dia bangunkan. Dia duduk lah. Dia duduk tiba-tiba, Sarah nak makan ke? Kakak dia tanya, Sarah nak makan ke? Nak. Saatnya kami pergi ambil. Lepas tu dia pergi lah ambil nasi dengan kebetulan petang tu lauk daging masak kurma. Dia pergi ambil, dekat dalam pinggan tu ada nasi dengan daging seketul besar. Lepas tu Sarah tu tengok, Sarah cakap, saya tak nak makan nasi, saya nak daging je. Sarah tu cakap macam tu, tak mau nasi, nak daging je. Orang try suap dia nasi, dia tak mau, dia nak daging sahaja. Waktu dia minta daging tu, kami meremang bulu roma. Lepas tu, tak apalah, kakak dia tu pun suap lah. Ni meremang ni, duk cerita ni. Tak apalah, kakak dia tu pun cubit lah sikit daging, bagi dia makan. Lepas bagi dia makan, Sarah tu, terima kasih. Macam tu. Dia berubah. Terima kasih bagi saya makan. Macam tu. Nak lagi daging nak tu. makan daging tu je. Ya, dia tak mau makan nasi, dia nak makan daging. Kami nak tengok sebelah dia ni meremang gila. Lepas dia cakap, sedap, terima kasih. Macam tu. Saya dengan mata daripada duduk teriak. Tak jadi sedih, jadi seram. Yelah, jadi seram lah. Lepas tu tiba-tiba